dijalankan eksperimen 6.3 dan 6.4. Untuk eksperimen 6.3, tujuan dijalankan eksperimen ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH asid. Untuk eksperimen 6.3, penyataan masalah, adakah kepekatan ion hidroksida sesuatu asid mempengaruhi nilai pH asid? Untuk hipotesis, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Untuk pemboleh ubah, dimanipulasikan kepekatan ion hidrogen yang bergerak baras, nilai pH yang dimalarkan adalah jenis asid. Bahan yang digunakan untuk eksperimen 6.3 ini adalah asid hidroklorik 0.1 molar desimeter padu, asid hidroklorik 0.01 molar desimeter padu, asid hidroklorik 0.001 molar desimeter padu. Untuk radas pula, bika 100 ml, silinder penyekat dan meter pH. Prosedur amali, tuangkan 20 cm padu asid hidroklorik yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bika yang berasingan. Ukur nilai pH setiap asid hidroklorik dengan pH meter. Daripada keputusan yang diperolehi, semakin tinggi keputusan asid daripada 0.001 molar desimeter padu ke 0.1 molar desimeter padu, nilai pH menurun daripada 3 ke 1. Kesimpulan yang dibuat daripada eksperimen ini adalah semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Untuk eksperimen 6.4, tujuan dijalankan uji kaji ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH alkali. Penyataan masalah, adakah kepekatan ion hidroksida sesuatu alkali mempengaruhi nilai pH alkali? Hipotesis, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Pemboleh ubah, dimanipulasikan kepekatan ion hidroksida, bergerak balas, nilai pH, dimalarkan jenis alkali. Bahan yang digunakan untuk eksperimen 6.4 ini adalah natrium hidroksida 0.1 mol desimeter padu, natrium hidroksida 0.01 molar desimeter padu, dan natrium hidroksida 0.001 molar desimeter padu. Manakala untuk radas pula yang digunakan adalah bika 100 ml, silinder penyekat dan meter pH. Prosedur amali, tuangkan 20 cm padu dan larutan natrium hidroksida yang berlainan kepekatan ke dalam 3 bika yang berasingan.
Kemudian, ukurkan nilai pH setiap larutan natrium hidroksida dengan menggunakan meter pH. Keputusan yang diperolehi, semakin tinggi kepekatan alkali daripada 0.01 molar desimeter padu kepada 0.1 molar desimeter padu, nilai pH meningkat daripada nilai pH 11 kepada 13. Oleh itu, keputusan amali ini adalah semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH alkali. Okey, sekian amali untuk kali ini.